Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, hari ini Din akan share kepada anda satu unit Mercedes-Benz A180 AMG Line. Yang ni special, dia punya color dia warna merah. Dia panggil Red Patagonia. Warna merah dia bukan warna merah cili, dia warna merah darah ikan guys. Okay, lain daripada yang lain, rare unit yang ada dekat kita punya showroom. So yang mana kata nak cari, yang ni tahun dia 2022, mileage 22,964 km. Dan ini bahagian depan dia, korang boleh tengok dia punya color dia sangat special, warna Red Patagonia. Okey, biasa UK spec je dapat warna macam ni, tapi yang ni Japan spec dapat special color. Okey, ini bahagian depan dia, boleh tengok dia punya front grille, bahagian depan, logo. Lepas tu ini dia punya logo dia, Mercedes-Benz. Okey, bahagian depan dia standard untuk A180, datang dengan rim 18 inci. Tayar masih elok lagi, tayar 18, rim pun lawa. Okey. A180 dengan 3 LED. Dia ada dua jenis model, A180 AMG Line dengan SE. Yang ni AMG Line, boleh convert A45. Okey, bahagian belakang dia. Okey, ini A180. Boleh tengok bahagian belakang dia. Ini A180. Ini bawah diffuser dia. Okey. Boleh convert A45. Yang mana nak cari A180, bajet yang rendah, boleh contact kita. Kita ada satu unit tahun 2022, mileage rendah 22 km sahaja. Okay, bahagian sisi tepi ni dia ada blind spot monitor sini. Ini bahagian dalam dia, mileage dia 22,964 km sahaja. Dan ini bahagian dalam dia guys. Okay, dalam korang tak perlu risau, dia dah ada ambient light. Okay, ada ambient light. Lepas tu dashcam pun dah ada ni, dashcam dia. Nampak dashcam original daripada Mercedes. Dah dapat dah satu unit dashcam. Dan untuk dalam kereta ni dia pakai half leather seat. Okay, half leather seat Alcantara dengan lining warna merah. Okay, tengok dia punya lining, kemasan warna merah, sama dengan dia punya steering pun ada kemasan warna merah. Ini bahagian steering dia pakai full leather multifunction steering. Okay, sebelah kanan ni untuk control display sebelah kanan, sebelah kiri untuk control display radio guys. Okay, ini bahagian dalam dia untuk A180, datang dengan original Mercedes punya carpet lah. Okay, so ini bahagian door trim dia pakai half Alcantara dengan leather. So yang mana nak cari A180 tahun 2022, mileage rendah dengan warna special color, boleh contact dia. Ini bahagian belakang dia. Okey, ini bahagian belakang dia. Interior, luar, dalam semua lawa guys. Okey, A180. Bahagian belakang dia boleh tengok ni bonnet dia. Ini bahagian belakang dia, bonnet. Walaupun A-Class A180 entry level, tapi kereta ni dah cukup untuk bonnet dia guys. Okay, bonnet dia bukan kecil macam Myvi, dia sangat luas guys. Okay, belakang ada dashcam. Ni dah ada dashcam. Ni ada satu layer. Lepas tu bahagian dalam dia ada triangle ni, triangle emergency. Okay, semua ada lah. Jom kita tutup dia punya bonnet. Tengok kereta ni macam ada PPF, tapi tak pastilah. Saya rasa tak ada PPF. Okay, so yang mana nak cari A180 tahun 2022, boleh tekan link dekat bawah. Selain daripada unit ni pun kita ada banyak unit yang available dekat kita punya showroom. Okay, sebarang pertanyaan boleh tekan link dekat bawah. Lawa dengan color warna merah macam ni memang jarang-jarang dapat jumpa guys. Okay, Assalamualaikum, bye bye.